Okey, kita bertemu lagi untuk tajuk sifat kimia alkena. Okey. Jadi untuk alkena, okey, alkena adalah sebatian karbon tak tepu. Okey, iaitu dia ada ikatan ganda 2 antara atom karbon. Jadi bila dia tak tepu, dia masih boleh menerima banyak benda. Jadi untuk sifat kimia alkena ini, kamu kena fokus betul-betul sebab dia banyak tindak balasnya. Okey? Okey, antara tindak balas kimia alkena, dia sama macam alkana, iaitu ada pembakaran. Okey, lepas tu alkena ada penambahan dan ada pempolimeran penambahan. Jadi ini adalah 3 sifat kimia alkena yang utama. Okey, untuk pembakaran, dia sama juga macam tadi, ada pembakaran lengkap bila oksigennya berlebihan dan ada pembakaran tidak lengkap kalau oksigennya terhad. Okey, jadi kalau lengkap, sama macam tadi, dia menghasilkan karbon dioksida dan air. Kalau tidak lengkap, karbon monoksida ataupun karbon dan air. Okey, untuk penambahan ini, dia banyak benda boleh ditambah. Okey? Jadi penambahan dia ada proses penghidrogenan. Okey, kita akan tambah hidrogen. Lepas tu proses penghidratan. Hidrat kita akan tambah air. Okey, proses penghalogenan kita akan tambahkan halogen. Yang keempat, proses pengoksidaan kita akan tambahkan ejen pengoksidaan yang sudah kita belajar semasa tajuk redox. Okey, ada 2 ejen pengoksidaan yang famous, iaitu larutan kalium manganat 7 beresid dan larutan kalium dikromat 6 beresid. Di situ itu 2 yang akan kita gunakan dalam tajuk ini. Okey, dan yang kelima adalah penambahan hidrogen halida. Okey, kita pergi dulu kepada pembakaran. Okey, jadi contohnya etena. Okey, kalau tadi etana, sekarang kita pergi etena. Jadi untuk alkena, formula amnya CnH2n. Okey, CnH2n. Jadi kalau add C-nya 2, H-nya 2 darab 2, 4. Jadi C2H4. Okey, bila dibakar, mestilah dengan oksigen, O2. Okey, jadi sama macam tadi. Okey, bila ada C, ada H dan ada O. Tidak lain, tidak bukan, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Okay, sudah tulis dia punya hasil, kita wajib seimbangkan. Jadi kita ada C2 di kiri, C1 di kanan. Maka letaklah 2 di kanan. Okey, jadilah 2 CO2. Okey, H kita ada 4 di kiri. Di kanan ada 2. Jadi 4 bahagi 2 dapat 2 H2O. Okey, last sekali barulah oksigen. Okey, jadi 2 darab 2, 4. 2 darab 1, 2. Jadi 4 tambah 2, 6. 6 bahagi 2 dapat 3 oksigen. Jadi inilah persamaan kimia seimbang untuk pembakaran etena. Okey, next. Pembakaran alkena, contohnya propena. Jadi prop 3, okey, jadi H-nya adalah 6, C3H6. Bertindak balas dengan oksigen. Sama juga lah macam tadi. Okey, kita ada C, ada H dan ada O, mestilah menghasilkan CO2 dan H2O. Okey, kita seimbangkan. Okey, C kita ada 3 di kiri. Di kanan ada 1. Letak sahaja 3 di depan CO2. Okey, H kita ada 6 di kiri. Di kanan ada 2. 6 bahagi 2 letaklah 3 di hadapan H2O. Lepas tu baru tengok oksigen. Jadi 3 darab 2, 6. 3 darab 1, 3.
Jadi 6 tambah 3, 9. Jadi bila ganjil, kita letakkan sejak pecahan 9/2. Okey, dia akan jadi 9/2 di hadapan oksigen. Jadi kita nak mau pecahan, kita mau dia hilangkan pecahan. Jadi semua sekali ini kita darabkan dengan 2. Jadilah dia 2C3H6 tambah 9O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Begitu saja. Okey, untuk pembakaran alkena. Okey, jadi untuk pembakaran alkena kita stop sampai sini. Okey, kita akan jumpa di next video untuk penambahan alkena. Okey. Okey, jadi untuk pembakaran sahaja kita sudah habis.